Kena nak tu. Tak, pergilah. Okay, kenalkan diri. Nama saya Mat bin Ali. Saya 44 tahun. Dan saya dilekat dalam badan manusia yang 23 tahun yang agak bengong. Okay, nama awak Mat je? Tak nak, nanti kawan Mat tu pula. Nanti perasan pula. Okay, nama sebenar? Nama saya Bismillahirrahmanirrahim. Binti Aliyarham Sultan Abdullah. Dan saya lekat dalam badan budak 23 tahun yang sangat bengong. Okay, saya nak panggil awak apa ni? Jodoh bilang ini bukan sebuah Itik. Okay, Itik. Soalan saya, manakah awak Itik di dalam ini? Awak ada tak beef dengan siapa-siapa? Tak juga sebab semalam saya baru makan daging susu tu. So macam kenyang sikit makan daging tu. Lepas tu pagi tadi pula makan nasi kerabu daging bakar pula. So macam kenyang daging, macam tak payah nak ada beef. Beef dengan daging tak sama ke? Yelah, that's why I said tak boleh nak ada beef sebab dah makan daging pagi tadi. Oh my god, lorat dia dah keluar. Okay. Tak ada beef dengan siapa-siapa. Jadi what about? Sekejap, saya adalah Okay. saya ada beef. Nama dia dengan Anis Fahana binti Nurul Anis Fahana binti Nazri. Nak tahu kenapa? Semalam orang suruh dia mandi. Ya Allah, ambil masa 30 minit. Tak siap-siap lagi nak mandi. Pening gila. Oh tunggu, dia orang kata Anis mandi. Duduk jalan sana sini, duduk jalan belakang. Cannot have that kind of person in your life. You will have to kill them. Oh, okay. Saya akan cuba hubungi dia lah. Soalan, ada lagi tak orang yang ada beef? Tak, dah kenyang makan daging macam tadi. Okay, famous Anis Fahana tu. Okay, soalan seterusnya. Soalan ni famous lah. Siapa punya idea dan kenapa dan macam mana boleh beli 3 biji timun? Gini. Senang lah. Cerita dia gini, kita mula nak beli 2 kan. Tapi Anis Fahana ni makan satu biji tu seorang boleh. Tapi itulah, kita kuasa duit dengan orang belakang. Hoksa nak buat ayak. Lepas tu hoksa lagi nak makan. Lepas tu macam, Anis Fahana makan sebiji seorang. So risau kan dah habis. So hok fikir dia orang ni, beli lagi. Tapi murah nak ganda, beli je lah. Okay. Kalau mahal tak beli je. Semua salah Anis Fahana lah ni. Betul. Saya tertanya lah siapa dia ni. Okay. Satu lagi soalan. Macam mana awak boleh setuju untuk datang Kelantan ni? Idea saya lah untuk datang Kelantan ni. Cerita dia macam ni. Manusia tu tak pernah kita pergi datang sini. And then tiba-tiba kita tak pernah datang Kelantan kan. Lepas tu manusia tu asyik-asyik bising pasal Kelantan. Jadi kita datanglah Kelantan. Okay. Sekarang awak dah sampai Kelantan, apa yang awak rasa? Apa? Apa yang awak rasa bila awak dah sampai Kelantan? Rindu rumah. Tak, rindu kampung. Sebab lah Pantai Timur kan. Orang pun duduk Pantai Timur sekali. So like sebiji. Dia punya aura, dia punya vibe sebiji-biji. So nak buat ganda. Rindu kampung. Tengoklah tepi pantai, lepas tu tengah bandar, tengah pegang. Rasa kampung. So saya nak balik kampung lepas ni. Okay, soalan khas untuk awak. Edisi baru. Bagi kata-kata untuk 2 orang kawan baik kita, Ili dengan Nana. Korang tak ketinggalan apa-apa. Apa lagi? Korang best-best dah duduk situ. Korang tak payah sakit kepala dengan Anisfa yang degil untuk mandi dan makan ubat. Dan Zafirah yang degil nak makan ubat. Ya kan? Tak, 2 orang tu je lah yang penat rasa. Okay, soalan bonus. Awak dan Ehsan ada bergaduh tak sepanjang di Kelantan ni? Dah bergaduh ke belum? Bila je kita tak gaduh, dia tu rasa pasal semua benda. Kita orang Kelantan, maklum lah orang Kelantan dengan anak bongsu kan, hati dia kita kena jaga sikit. So apa-apa kita cakap kenalah tu kan. So Okay, ingat tak masa paip rumah Ehsan terputus? Ada orang cakap awak sangat membantu. So apa perasaan awak bila awak dengar benda tu?
Nak buat macam mana? Itu responsibility saya. Nak mengharapkan korang. Okay. Lagipun nak macam mana? Saya dilahirkan macam tu. Itulah kuasa anak tengah. Dia responsible. Kecuali Anis Farhana binti Nazim. Alamak. Okay. Alright, that is all. Thank you, Alisa. Baik.